saya tengah cek dia punya gula dalam darah, bacaan 20.4, memang sangat tinggi lah. Seeloknya kita nak bawah 6.0 tu bacaannya. Yang cantik lah yang ni. Lepas ni saya akan cuci luka menggunakan alkohol ataupun air Biora lah. Buka ni. Okey, kita kena lap dalam dia sekitar luar menggunakan alcohol swab atau air Biora yang dititikkan dengan QBRE. Okey. Kemudian sapukan VCO. Sapukan VCO ke dalam kulit semua. Sapukan dia ke seluruh kaki dengan bacaan 3 kul untuk orang Islam lah.
start VCO, kita pasangkan mata NG selama 30 minit. Cikgu nak balik ke? Okey, selepas kita bersihkan luka dan sapu minyak VCO, kemudian kita bagi customer pakai MES untuk tujuan salah satunya mengembalikan sel-sel yang bermasalah tu, menstabilkan metabolisme badan. Lepas tu kita boleh melancarkan peredaran darah lah. Selain tu tak cakap ke yang macam okey, selepas kita sapukan minyak kelapa darah ke kaki pesakit, kita akan letakkan multi energy system MES sebagai terapi untuk memulihkan dia punya peredaran darah. Okey, untuk multi energy system ni dia ada 4 tenaga getaran, iaitu dia ada H, U, F, T. Okey, H dia punya fungsi dia untuk mempermudahkan sel, iaitu untuk meningkatkan metabolisme pesakit. Okey, contohnya macam kalau metabolisme ni tak lancar, segala apa yang dia ubat yang dia makan, segala apa macam apa saja yang dia buat tu tak lancar. So dia punya yang fungsi H ni, high electric potential ni, dia memperbaiki sel yang dah mati lah. Antara low magnetic potential ni untuk melancarkan peredaran darah yang macam yelah, bila kencing manis ni banyak masalah yang tersumbat. Bila kita pakai MES ni, dia akan melancarkan peredaran darah lah. Selain itu juga dia ada FIR. FIR tu dia untuk memulihkan sel kulit yang yelah, bila luka kencing manis tu menyebabkan kulit tu dah tak sekata, sel kulit tu problem. Bila kita pakai ni, dia memulihkan balik lah. Okey, yang tenaga yang keempat dia T. T adalah thermorestriction potential. Dia untuk fungsi dia untuk mengembangkan salur darah, meningkatkan aliran darah dan juga mengatasi salur darah yang tersumbat. Okey, bila saluran darah tu dia mengembang, so darah yang tersumbat ataupun yang bengkak tu tadi ataupun yang sebab tu tadi dapat mengalir dengan lancar lah. Okey, itu 4 fungsi getaran untuk multi energy system. Okey. Sebelum tu tadi kita ada buat terapi multi energy selama 30 minit. So sekarang ni step yang seterusnya, kita sembuhkan air bioaura yang telah dicampurkan dengan QBRE. Okey, air yang dah dicampurkan dengan QBRE itu tadi sebanyak 60 ml air dicampur dengan 2 hingga 3 titik QBRE. Kemudian terapis kena keringkan dengan kapas ataupun kain lah. Okey. Selepas tu sapukan lagi sekali minyak kelapa darah daripada tempat luka sehingga ke keseluruhan kawasan anggota yang sembab tu tadi.
Okey. Kemudian kita pancarkan far infrared pada kawasan luka selama 5 minit dan gerak-gerakkan FRR keseluruhan kawasan yang sembab tu tadi hingga 15 hingga 20 minit. Okey, far infrared ni bertujuan untuk melancarkan semula aliran darah. Okey, dia dapat menghidupkan semula sel-sel kulit yang dah mati tu tadi hidup semula. Dan pastikan juga jarak FRR lamp dan luka adalah selamat, iaitu lebih kurang 10 cm. Gerak-gerakkan ke keseluruhan kawasan yang sembab tu tadi 15 minit hingga 20 minit. Okey, kemudian kita sapukan aloe vera sugar free ke tempat luka dan kulit yang rosak. Okey, aloe vera sugar free ni bertujuannya untuk merangsang semula pertumbuhan kulit, sel-sel kulit yang baru lah. Okey, kemudian lepas tu sapukan Q10 yang dicampur dengan vitamin E. Okey. Vitamin E Q10 ini bertujuan untuk menghidupkan semula sel-sel kulit yang dah mati ataupun dia dapat memperbaharui sel-sel kulit yang rosak tu tadi. Okey, kemudian kita pancarkan semula far infrared pada luka dengan jarak 10 cm, iaitu jarak yang selamat lah, selama 2 hingga 3 minit untuk mengeringkan kulit. Okey, jangan terlalu hampir dengan luka tu tadi. Okey, diingatkan seelok-eloknya buat terapi 2
kali sehari. Sekali pada waktu pagi dan sekali pada waktu petang. Okey, seelok-eloknya jangan dibalut luka tu tadi. Okey, pesakit juga dinasihatkan untuk berpantang daripada mengambil makanan seafood, iaitu makanan laut. Okey, 1 sudu makan 2 kali sehari kepada pesakit.